Identiti pemandu Hyundai EF Sonata yang rentung selepas kereta itu dipercayai hilang kawalan lalu terbalik dan terbakar di kilometer 65.4 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara lewat malam 18 April sudah dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Pendang Superintendent Rozi Abu Hassan berkata, mangsa dikenali sebagai Chiah Ahkok 61 tahun beralamat di Jalan Kilang Tebu Batu 3 Jalan Kuala Kedah. Beliau berkata, lelaki warga emas itu yang menjalankan perniagaan rumah urut disahkan terbakar seluruh badan dalam kemalangan berkenaan. Terdahulu, media melaporkan seorang pemandu ditemui rentung dalam sebuah kereta yang terbabas dan melanggar pembahagia jalan di kilometer 65.14 menghala ke utara di Pendang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BPP Guar Cempedak Muhammad Hafizam Abdul Rashid di Petik berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kemalangan itu pada jam 11.36 malam.